Assalamualaikum. Semalam MPKK salah guna kuasa. Hari ni dia mai dekat balai buat laporan palsu ke atas NGO kami pada ahli kami. Seorang kena ambil statement. Jadi ahli kami, dari NGO ahli kami seorang tu tengah ada bagi statement. Tadi masa saya dengan Madi semua dah pergi sembang dengan seorang Ayuh lah, anggota polis. Kami dah terangkan apa yang berlaku di sana dan bukti-bukti kami dah tunjuk dah. Pihak belah sana MPKK jawab satu saja, dia tak boleh kontrol warga asing. So dia kata dia ada rujuk benda dia kepada MPSP. Pun kat sana pun tak boleh selesaikan masalah kontrol warga asing. So kalau dia tak boleh kontrol, baik letak jawatan. Bila kami cakap kat dia suruh letak jawatan kalau tak boleh kontrol, dia kata takkan dia nak kena letak jawatan. Takkan MPSP semua nak kena letak jawatan. Kalau tak boleh pegang jawatan tu, tak boleh buat kerja, letak jawatan. Sebab apa? Kami ada satu bukti suara daripada warga asing yang menjaga kat sana. Dia beritahu kedai yang kami tunjuk dah kena sita tu, warga asing tu sendiri beritahu kata MPSP suruh menjaga curi-curi. Benda ni kami ada bukti rekod suara daripada owner yang menjaga kat itu, warga asing, bukan orang tempatan. Jadi apa tengok macam mana benda-benda ni duk jadi kat negara kita, duk jadi kat negeri kita. Orang Malaysia, ada Melayu, Cina, India. Habislah tak boleh cari makan, semua bagi kat warga asing. Kalau orang sini kalau kata keluar suara, kena tunggu kat balai. Jadi pihak berwajib tolong ambil tindakan. Kami dah kena macam-macam hutan. Ada sampai yang call suruh kami padam video tu. Kami akan teruskan perjuangan ni. Kami tak akan padam video tu. Walaupun orang report palsu, buat fitnah, kami akan teruskan perjuangan ni. Tolong ambil tindakan tegas. Assalamualaikum. Halo. Hello, Assalamualaikum. Ya. Nak salam tak tahu salam. Ni kedai Melayu ke kedai Bangla ni? Kedai ni Bangla. Kenapa? Bangla. Saya nak tanya dekat Gateway, dekat Waldo, kedai nombor 5 tu, you punya kedai ke? Ya, kenapa? Saya nak tanya sikit lah. Saya tengok dekat luar ada MPSP dah palang. Memang tak boleh menjaga daripada seal. Tapi saya tengok masih orang menjaga. Boleh ke? Boleh lah. Sebab kita nak tutup depan sajalah. Kita belakang curi-curi kita buat MPSP sudah check up. You siapa bang? Kita tanya saja. MPSP yang suruh ke you orang menjaga kat belakang? Iyalah, MPSP check up dia curi-curi boleh buat depan kita sudah tutup. Kita tanya saja sebab kita orang Malaysia. Kita nak menjaga pun macam ni memang tak boleh. Warga asing menjaga, MPSP dah kata tak boleh menjaga, orang masih curi-curi menjaga tu. Itulah kita tanya, you orang berani boleh ke? Kenapa bang? You siapa bang? Kita buat kita punya hal You siapa lah? Kita sudah sadar MPSP sudah check up sama kita. MPSP dah tak apa. Kita pun ada hak. Kita boleh tanya saja. Kita tak masuk. Kita tak ceroboh punya kedai. Saya tengok ramai ada di punya kedai tapi dah seal. Tak apalah. Saya cakap dengan cara elok aja. Tak apa, tak ada masalah. Kami tahulah apa yang kami boleh buat. Yalah, kita punya masalah lah, kita sudah buat. Kau tak buat, kita punya hal MPSP sudah cakap sama kita, kita boleh belakang, kita boleh buat. Betul MPSP yang betul MPSP yang kata ke? I tak kenal sama you, kenapa I jawab sama you? Tak apa. I boleh buat Tak apa, itu MPSP punya nama tahu seorang. Boleh. I sudah settle sama MPSP. Dia kata dia. Saya punya kedai pun dia orang seal. Saya nak minta tolong juga macam you, boleh ke?